Berat air laju. Alhamdulillah. Mantap. Saya padu. Saya ambil ni. Ni dah. Ini dah. Tu dia. Awan jago. Allah, banyak. Alhamdulillah. Aduh. Rasanya rekod terbaru 2025. 123 kilo. Ini tolak ton 5 kilo. Tolak ton 5 kilo. Nah, bawa elok. Terima kasih. Kak Linda transfer rasanya. Dia tak ikat pun, tapi rasanya ada transfer. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi, geng. Okay, geng. Hari ni aku ke sungai. Nak tengok bubuh. Nak tengok bubuh baung bersama Sifu Macam. Sifu bubuh gua. So bubuh ni aku beli daripada dia. Kalau korang nak kompian aku tanya dia bila boleh ada. So tengok, geng, air keruh, geng. Air sungai keruh besar. Tak tahulah tu macam mana. Mudah-mudahan lah pagi ni aku dengan Sifu bubuh aku dimurahkan rezeki lah. So jomlah, geng, kita pergi ke spot. Let's go. Okay, geng, kita sampai kat bubuh pertama ni. Aduh, geng, berat air laju. Alhamdulillah. Mantap. Okay, hari ni kita bagi Sifu kita keluar, kan. Kita bagi Sifu keluarkan ikan. Sifu rindu lama tak tengok ikan. Abang jago. Ada saya besar betul tadi. Dekat 2 kilo dia keluar. Ada? Ekor lagi. Jago lagi. Mantap. Ni ada ni awal dia. Alhamdulillah. Lekuk ini. Saya pada padu. Saya ambil ni. Ni dah. Ini dah. Tu dia. Awan jago. Abang jago. Tongeng sikit. Tongeng sikit, Banyak kat injak. Okey, beres. Lagi. Okey, beres. Abang Saro. Bubuh kedua ada kat ni. Alhamdulillah. Boleh tahan. Bukan tadi kat ni. Bubuh kedua. Hari ni kita bagi penghormatan sepenuhnya kepada Sifu bubuh kita ni buat keluar ikan. Sangkut weh. Sangkut. Jago. Jago lah. Aduh saya weh.
jago lagi. Alhamdulillah rezeki ni murah hari ni. Banyak kat belakang. Dah. Nak. Oh, padu. Duit raya. Raya. Ikan raya. Dah tenging. Halus semua kat hujung. Okey. Habis. Alhamdulillah 2 biji dah. Ada hasil. Untuk mengekalkannya, jadi besar ni kita lepas. Kita fikir pakai panjang. Okey, jom kita tengok bubu ketiga pula. Let's go. Dah sampai kat bubu ketiga. Ada kan? Banyak ni. Ya Allah, penuh weh. Apa? Allah, banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah bubu ketiga. Banyak weh. Oh, abang sadu weh. Oh. Aduh. Alhamdulillah murah rezeki hari ni dengan sifu. Alhamdulillah. Ikan yang bubu pertama dengan bubu kedua tadi aku dah letak dalam sangkar ni. Sebab aku takut macam ni lah. Takut banyak. Jadi buat keluar dulu daripada fiber. Jadikan kita tengok. Oh. Padu-padu saya weh. Alhamdulillah. Raya. Duit raya. Rezeki hari ni. Padu. Padu besar banyak. Okey, habis. Habis dah? Alhamdulillah. 2,5. Ya, ada 2,5. Alhamdulillah. Jom kita tengok bubu terakhir. Let's go. Okay guys, bubu keempat kita ada juga kan. Alhamdulillah. Tahan ke ni? Padu guys. Alhamdulillah. Banyak dah jasa bubu ni. 3 tahun dah usia. Tengok, ada yang besar. Jago. Tak besar. Ada jago. Ini besar kan. Abang jago nak keluar sekejap Besar weh. Ni saya padu yang kandok kecil. Rezeki. Murah rezeki. Tak dia bayar awal mana dia takut dia bayar lebih. Okey, habis. Okay, alhamdulillah. Okay. Dah siap dah tengok bubu kita bersama sifu. Jom kita jumpa darat pula apa ni. Geng, ni dia hasil bubu pertama dengan bubu kedua ni. Aku simpan dalam ni. Simpan sekejap dalam ni.
Yang besar-besar simpan ni dulu. Tengok ni dia hasil rubi pertama yang kedua kita tadi. Luka parah dah awak je. Mati tak? Mati dah yang tu. Ni hasil besar-besar ni. Kita bubuh dalam sekejap. Oh, hidup. Kita duduk biasa macam nak bahan banyak Ni simpan dulu. Ni besar je. Okay, inilah hasil kita keseluruhan. Rasanya rekod terbaru 2025. 1, 2, 3, 4, 5 9 ekor. Saya bagon. Saya pada padu 9 ekor tu. Alhamdulillah. So, jomlah kita pergi ke darat, masuk ikan dalam tong, kejap-kejap. Lepas tu kita timbang ikan ni. Okey, yang ni 4 kilo. Sifu kita order 4 kilo. Nak rasa bau Sungai Pahang, Sungai Kuantan. Yang tu kita masuk dalam tong, kita timbang je kan. Kilo. Nak bergambar ke? Tengok ni lah ni berapa kilo. Tu yang besar ni. Ni paling besar. Berapa? 2 apa? 3 2 2.5. 2.6. Aduh. Paling besar ni 2.6. Jom kan, kita masukkan ikan dalam tong sekejap. Ni baru. Okey. Oh, lebih dah. Okay. lebih. Lebih 40 kilo. Sabar. Okey. Keluar sekejap lagi kan. Tak terus dulu. Tu lah. Kena angkat. Angkat je. Okey, tak. Tak tepi dulu je. Ada. Okey. Weh. Lebih lagi awak, lebih. Boleh tu. Okey. Weh. Angkat je. Weh. Apa ni? Tu. Memang berat. Kawan susun lawa. Boleh kot. Okey. Okey geng. Di tong ni 39.6. Kejap boleh stop sekejap ni. 40 lah. Okey, kita top 40 kilo lah. Okey. 4. Tadi 2 takkan 4 takkan 2 tu kan satu. 40 lah. 40 kilo. Ini tolak tong 5 kilo. Tolak tong 5 kilo. 35 kilo 35 kilo. Main ni pula 35 kilo campur. Berapa? 7 kilo. 7.2. 7.2 30 35 42 18 Ini 19 tolak tong sekilo 18. 18 60 kilo lah. 60 kilo
Betul dah kawan-kawan. Pecah rekod. Rekod terbaru. Rekod terbaru, alhamdulillah. Ini 7 kilo. Buat ikan ni besar-besar ni. Lauk susun lawa-lawa ni. 64 ah, yang awak punya 4 kilo. 64 tu 4 kilo. Oh, 64 kilo. 64 kilo. Alhamdulillah rezeki. Ikan ni ada 2 bekas ni. Yang besar-besar 40 kilo lah. Ini Toki ambil. So aku basuh-basuh, simpan nanti Toki ambil. So kejap lagi kita pergi COD lah, yang mana yang dah order. Nah, bawa elok. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikan baung. Kak Linda transfer rasanya. Dia tak account pun, tapi rasa macam ada transfer sebab dia minta nombor account tadi. Dia minta nombor account tadi. Ikan baung. Linda. Dia transfer rasanya. Okey. Okay. Aku dah sampai rumah ni. So lepas aku basuh-basuh hari ikan. So ni lah 40 lebih 41 kilo sini ikan yang aku simpan untuk Toki. Lepas tu 5 kilo aku bagi lebih kurang aku bagi 5 kilo dekat Sifu ni, Sifu macang kita. Lepas tu aku bagi 5 kilo lagi dekat abang aku. Dia nak balik kampung rumah dia. Lepas tu aku 5 kilo juga. Kurang 5 kilo lagi lah ikan. Aku nak bawa balik untuk pak mentua aku lah. Sebab aku pun nak balik kampung kak dalam seminggu atau 2 minggu lagi lah. Seminggu lagi kot aku akan balik kampung. So ni lah ikan yang aku akan bawa balik lah kampung. Sekarang aku siang lah. Sekejap lagi penat lagi siang ikan. Sangat-sangat. So habis lah. Yang COD ada 3 tempat, tapi 2 tempat je aku buat video. Satu pergi COD, yang COD satu lagi abangku yang buat video. Yang pergi COD ikan. Aku tengah basuh ikan masa tu. So tak buat video lah. So 3 je lah 3 tempat pergi COD. So total lebih kurang 50 kilo lah. Lebih kurang 50 kilo ikan yang jual lah. Yang selebihnya kita buat makan sendiri lah geng. So macam tu lah. Ada yang komen dekat video aku. Dia nak aku tunjuk duit Masalahnya selalunya lah orang banyak transfer ke akaun bank jarang orang bagi cash So takkan nak tunjuk akaun bank kot. So korang lebih kurang lah korang kali, kalau 50 kilo kali dengan 30 dapat 1,500. Tapi takkan aku dapat 1,500. Aku akan dapat kurang sikit lah, mungkin dalam 1,400. Macam tu lah. So macam tu lah geng. Aku rasa aku sempat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua subscriber aku dan kepada semua viewer aku lah. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau ada tersalah kata, aku minta maaf geng. So macam tu lah geng, vlog aku kali ni. Tengok bubur baung, alhamdulillah rezeki pecah rekod 64 kilo tu adalah yang terbanyak sebab sebelum ni 57 kilo. So hari ni 64. Dah break record 2025. So kita akan jumpa next vlog geng. Assalamualaikum. Bye bye.